Kalau kita buat benda yang sama, maka tak jadilah. Maka bila mana kita tegur PMX, orang cakap kenapa tak tegur Datuk Seri Sanusi. Bila kita tegur Datuk Seri Sanusi, kenapa tak tegur PMX, itu yang akan berlaku. Jadi bagi kami asatizah yang tidak ada apa-apanya ini, nasihat kami kepada Datuk Seri yang terbaik adalah teruskan pentadbiran Datuk Seri. Tinggallah benda-benda lara macam ni, tak perlu kita buat dah. Apatah lagi menyanyi atau pentas belakang pula ada orang perempuan, mungkin penyanyi sebelum ini dan sebagainya. Tak perlulah ada seperti itu. Saya harap Datuk Seri mendengar kali ini dan jangan marah dah. Sebab saya tahu Datuk Seri 40-an usianya, saya pun 40-an. Kita sama-sama usia 40-an. Apa saya nak nyatakan kepada Datuk Seri, stoplah dah. Daripada menyanyi, tumpukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran ke, dan buat amal-amal yang soleh yang lebih baik untuk kita tunjukkan kepada masyarakat rakyat Kedah dan rakyat Malaysia khususnya yang menaruh harapan tinggi pada Datuk Seri untuk menjadi pemimpin yang utama pada masa depan, insya-Allah, yang berani berkata-kata. Dan saya juga berani juga berkata-kata walaupun di Facebook, melalui TikTok saja, tapi saya menyatakan kepada Datuk Seri, apa Datuk Seri buat